Apa teknik Farm Fresh buat boleh kayakan khazanah nasional. So dia ada 4 major strategi atau benda yang buat Farm Fresh ini sangat-sangat berjaya. Plus bukan duit sajalah. So Malaysia ni dah ada food security. Itu paling penting lah. Maksudnya kita dah ada produk tenusu tanpa perlu bergantung pada produk import. Dulu mungkin yang famous Dutch Lady kan. Sekarang dah tak ada. Semua sembang pasal Farm Fresh. So bila kita tengok 4 teknik yang mereka buat ni, sebenarnya idea ni datang daripada kepimpinan Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib buat apa? Dia buat Economic Transformation Plan, di mana mereka nak produk tenusu atau Malaysia ni jadi pengeluar terbesar tanpa bergantung kepada brand luar. Yang kedua, Mardi, Pusat Veteriner, Khazanah Nasional masuk untuk support lah, injek dana, bagi infrastruktur, bagi tanah. Dan juga yang paling penting, mereka buat pusat kajian dan penyelidikan. Lepas tu bila kita tengok yang ketiga, mereka tak naklah Farm Fresh ni jadi kartel. Matilah peladang kecil. So mereka buat apa? Mereka buat konsep satellite farming. Hang jaga lembu, hang bela, kami beli susu tu. So win-win. Dan last kali nak untung kena jual. So instead of dia rely pada distribution, masuk Maiden, Tesco, Lotus, mereka pun main agent. Ni zaman aku kerja dekat hospital lagi. Basically setiap bulan minggu gaji tu, hospital akan buat macam sewa tapak lah untuk orang luar. Main sewa tapak, jual produk, jual makanan, jual baju. So waktu tu aku perasan banyak je orang jual produk Farm Fresh, tapi depa bukan orang Farm Fresh. So depa adalah agent. Dan itu konsep depa dari segi boleh dikatakan lebih kepada fokus social. Dia bantu orang di sekeliling dia untuk naik sekali. So this 4 framework yang kita nampak buat dia berjaya, buat dia lebih konsisten sampai dia dah ada kitaran yang penuh. Ladang, research, peniaga, untuk orang jual, agent, semua dah ada. So benda ni lah teknik, skill, strategi dia buat sampai Khazanah Nasional boleh buat keuntungan 45 kali ganda. Senang cerita, kalau 25,000 dia jadi sejuta. Punya besar. Sampai sekarang kalau kita tengok KWSP, PNB dan juga KUAP ikut sekali Khazanah Nasional jadi pemegang saham Farm Fresh. So sebenarnya kita juga boleh beli saham-saham macam ni, ikut sekali jerum-jerum dalam Malaysia. Mereka beli saham apa, kita pun boleh beli.